Untuk tidak membuang masa kali ini, dan seperti mana yang anda nampak, kita ada cendawan. Ini dia cendawan dia yang kita dah bersihkan. Lepas tu kita ada cendawan butang sini. Cendawan butang ni bukan yang kering, yang masih segar, masih hidup lah dalam kata arti lain. Ini dia cendawan dia. Yang ini bukan yang kering. Tapi boleh juga kalau sahabat-sahabat guna cendawan yang kering. Apa yang kita buat dengan cendawan-cendawan ni, kena tengok video ni pelan-pelan dan sampai habis. Dan bahan-bahan seterusnya, kita ada cili padi 6 tangkai, halia dicincang kasar lebih kurang 1 inci, bawang putih 5 ulas cincang kasar. Lepas tu kita ada daun bawang lebih kurang 2 batang, potong panjang-panjang, lebih kurang macam ni lah. Lepas tu kita ada 3 biji telur. Bubur minyak sikit. Jangan banyak. Okey, sikit sahaja. Sekarang kita masukkan kita punya cendawan. Kita masak cendawan ni atau celur cendawan ni, agak-agak dia layu, kita angkat. Kita punya cendawan ni dah okey, boleh angkat. Jadi bila kita angkat, kita terus masukkan dia dekat satu bekas yang kita dah siapkan air sejuk. Ya, macam ni. Kita masukkan dia dekat air sejuk. Okey, kita masih guna kuali yang sama untuk kita goreng kita punya telur ayam. Ini dia kita punya telur ayam kita, 3 biji yang siap dikocok. Ini tak bubur apa-apa perisa, kosong. Telur ni kita goreng macam telur dadah, tapi kita hancur-hancurkan dia. So jangan takut kalau tadi kita bubur minyak banyak, sebab kita bukan makan telur ni macam tu je. Nanti kita akan masak lagi. Kita angkat telur ni. Okey, sekarang kita buat dia punya sos. Sos tiram 1 sudu makan. Kecap cair 1 sudu makan. Kecap cair ataupun kecap makan. Kecap makan pula. Kecap masin. Lepas tu kecap lemak manis 1 sudu makan.
Kemudian garam secukup rasa. MSG atau Ajinomoto pun secukup rasa. Okey, serbuk sesedap Maggi pun sama, 1 sudut teh. Lepas tu kita bubuk air. Air jangan banyak, sikit je. Last sekali kita bubur tepung jagung. Tepung jagung lebih kurang 1 sudu makan. Sikit lagi lah. Kemudian kita kacau, kita aduk sampai dia merata sebati dengan bahan-bahan semua. Jadilah macam kopi kapal api. Okey, kita punya kuali dan minyak pun dah panas. Kita guna kuali yang sama, tak payah dibersihkan atau dicuci. Kita masukkan bawang putih halia dengan cili padi. Okey, bila kita punya bahan tumis ni dah, terutama bawang dah kepirangan, aroma pun dah naik, kita masukkan kita punya cendawan. Lepas tu masukkan telur yang kita masak tadi. Kemudian kita masukkan kita punya sos yang kita dah siap pancur tadi. Kuatkan api. Lepas tu kita masukkan kita punya daun bawang. Okey, kita punya cendawan telur dah siap. Stay tune. Alhamdulillah. Okey, macam ni lah kejadian dia. Kita punya cendawan telur bila dah masak penuh dengan warna-warni. So sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah, insya-Allah. Menu dan resipi ini sangatlah ringkas, mudah, cepat dan sedap. Jangan lupa like, komen dan subscribe sekali lagi. Jadi bantu saya untuk mencapai 1000 subscriber tahun ini, insya-Allah. Jadi ini dia kita punya menu kali ini. Cendawan diganding dengan telur. Jadi cukup senang, mudah, cepat tapi sedap. Ini Chinese recipe ya.